Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di siri telaah yang julung-julungnya kita rasmikan pada hari ini untuk tahun 2026. Alhamdulillah masih kekal lagi siri telaah ni yang kita dah mulakan pada tahun lepas, tahun 2025. Alhamdulillah kita dapat juga buat pada tahun ini. Okey, untuk makluman viewers di luar sana, maklumat yang disampaikan dalam program ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak akan bertanggungjawab atas komen ataupun pendapat yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh panel sendiri. Justru itu, siri telaah ni dibawakan khas dari studio PITA di UiTM Shah Alam. Untuk makluman, ini merupakan program pembudayaan ilmu dan juga perkongsian pengetahuan. Untuk makluman viewers di luar sana juga, program telaah ini merupakan satu platform pengajian dan perbincangan ilmiah yang memberikan penekanan kepada pembacaan, penelitian dan penghayatan teks atau isu secara mendalam dalam suasana yang beradab dan juga berstruktur. Alhamdulillah hari ini kita ada seorang panel lagi. Kita ada seorang panel pelajar UiTM. So hari ini beliau akan mengupas satu buku pilihan beliau sendiri. So kalau nak tuan-puan semua ataupun viewers di luar sana nak tahu dengan lebih lanjut lagi buku apa yang panel kita nak kupas hari ini, stay tune ya. Okey. Nama saya Puan Siti Rohayu, moderator untuk siri telaah pada kali ini. Buku yang kita akan kupas pada petang ini adalah bertajuk Kamera oleh Mim Jamil yang diterbitkan pada tahun 2018. Selamat datanglah saya ucapkan. Terima kasih juga kepada Saudari Jasmine. Saudari Jasmine atas kesediaan beliau untuk menyertai siri telaah pada kali ini. So baiklah, mari kita teruskanlah. Orang kata berkenalan sedikitlah dengan Saudari Jasmine ni. Boleh ke Saudari Jasmine kenalkan diri sedikit latar belakang? Silakan. Baiklah, terima kasih Puan Rohayu, moderator siri telaah hari ini kerana memberi peluang kepada saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine Bagenting. Saya pelajar program pengurusan perpustakaan semester 6. Jadi hari ini saya ingin mengupaskan tentang buku Kamera daripada penulisan Mim Jamil. Okay. Alright, so kenapa Saudari Jasmine memilih buku ni daripada banyak-banyak buku yang saya difahamkan ni buku yang dipinjam daripada pustakaan Tun Razak sendiri kan? So kenapa buku ni dipilih? Sebabkan saya sangat menyukai koleksi-koleksi daripada fiksi. Jadi saya mempunyai pelbagai koleksi fiksi di rumah dan buku Kamera adalah buku pertama yang saya nampak di PITA. Jadi saya mengambil keputusan untuk membacanya dan setelah saya membacanya, saya mendapati buku ini mempunyai misteri. Plot yang misteri yang macam membuatkan saya tertanya-tanya. Jadi hari ini saya nak share dan sedikit tentang buku ini. Okay, so kalau kita tengok daripada buku ini nampaknya macam ada watak-watak yang terbabit dalam buku ini. Boleh Saudari Jasmine kongsikan dengan viewers di luar sana dan kongsikan juga dengan saya siapakah watak utama dan ciri-ciri personality dalam watak yang ditonjolkan di dalam buku Kamera ini? Okay, watak utama dalam buku Kamera ini adalah adalah Ramli Nasution. Ramli Nasution ini berpersonaliti sebagai orang yang mempunyai curiosity yang tinggi dan dia juga dia juga seorang yang bersikap terbuka, which is dia memang suka menulis email dan menghantar kepada teman-temannya. Okay.
So ini nampaknya buku ini ada menonjolkan satu watak utama yang lebih kepada minat sebenarnya kan, Ya, minat minat. beliau kan. Mm-mm. Okey, seterusnya, boleh saudari Jasmine kongsikan dengan kita semua, adakah ada konflik utama dalam watak yang ditonjolkan dalam buku ini? Di dalam buku ini saya akan kupaskan konflik yang utama adalah di mana Ramli Nasution ini hilang secara misteri dan tak ada siapa pun yang dapat jejaki dia ke mana, dan even dia punya family tak tahu kenapa dia hilang dan dia pergi mana. Jadi seorang penyiasat ni cuba menggali, cuba menjejak yang Ramli ni di mana. Itu konflik utama dia. Dan apa yang disebabkan Ramli ni dia jenis yang suka bercerita through email, jadi kita sebagai pembaca kita dapat mengetahui POV Ramli macam mana dia menghadapi cabaran hidup dia ataupun menilai kehidupan dia through email yang dia kongsi tu. Okey, dah macam siri penyiasatan tadi kan. Okey, itu yang saudari Jasmine highlightkan untuk konflik utama dalam watak ni kan. Boleh ke cerita dengan kita sebenarnya apa tema utama novel ni sebenarnya? Penyiasatan ke? Boleh kongsikan dengan kita? Tema utama novel ini which is tema dia watak ni cuba mencari makna hidup dan identitinya sendiri. Lepas tu tema yang kedua adalah dia cuba mengenal peribadi dan refleksi dirinya sendiri macam mana. Sebab watak ini sepertinya cuba menyampaikan yang dia tidak mengenal dirinya sebenar. Dia cuba mencari, dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya dia mahu dalam hidup dia dan apa yang ingin dia capai dalam hidup dia. Itu tema utama dia. Okey. Tadi saudari Jasmine dah kongsi dengan kita semua siapa watak utama dalam buku ini, apa konflik yang cuba digarapkan di dalam buku ini, tema utamanya, dan yang paling penting sekali, apakah pengajaran, adakah moral ataupun nilai yang kita boleh dapati daripada buku ini? Okay, kalau mengenai nilai yang saya dapat kutip daripada buku ini adalah berkomunikasi. Seperti kita dah familiar dengan perkataan communication is the key. So communication ni boleh solve everything. If kita ada masalah, kita haruslah berkomunikasi dengan orang. Kalau kita rasa kita tak boleh kenal diri sendiri, mungkin kita boleh minta pendapat daripada orang lain, dan orang lain boleh solve. Even though kadang-kadang kita punya expectation terhadap orang lain, orang tu yang bagi kita punya problem solve tu tak kena, tapi at least ada orang yang tahu kita kenapa komunikasi, kita ada masalah apa. Itu pentingnya komunikasi kan. So daripada apa yang disampaikan oleh saudari Jasmine tadi, kita dapat rumuskan ada beberapa nilai yang baiklah yang kita boleh belajar daripada buku ini. So apa lagi novel ini boleh berikan kepada kita, terutamanya kalau adakah ianya memberi mesej sosial ataupun budaya kepada kita? Yes, novel ini ada mesej yang tersirat which is social and budaya. Yang pertama sekali adalah mesej mengenai generasi kini yang berkomunikasi through digital. Itu first message yang saya dapat. Yang kedua is pandangan golongan muda terhadap dunia. Macam mana dunia daripada segi hubungan, daripada segi socialize hidup yang sama di atas dunia ini. Okay, alright. Okay, mungkin yang terakhir yang saya nak tanyakan kepada saudari Jasmine kan, kalaulah diberi satu peluang kepada saudari Jasmine, kenapa sebenarnya Jasmine nak mengajak semua viewers di luar sana untuk baca pada buku ini?
Kepada kenapa? Sebab buku ni sangatlah interesting, which is dia berbagai plot twist dan misteri yang tak terungkap. Sepertinya Ramli Nasution yang kehilangannya kehilangannya tidaklah dapat dijejak dan dia misteri. So kepada siapa yang menyukai seperti penyiasatan terhadap isu-isu macam kes melibatkan kehilangan, so buku ini sangatlah disyorkan untuk dibaca. Tapi buku ini tidak sesuai untuk kepada bawah 18 tahun kerana penggunaan bahasa yang tidak sesuai untuk dibaca. So kepada yang umur 18 tahun ke atas, mereka boleh pinjam buku ini di Pitar 1 UiTM Shah Alam. Okey. Jangan lupa dapatkan buku ni di Pitar 1 UiTM Shah Alam. Alhamdulillah dengan kesimpulan yang diberikan syur daripada saudari Jasmine tadi, maka berakhirlah sesi siri telaah kita pada kali ini. Terima kasih atas perkongsian saudari Jasmine sebentar tadi. Mudah-mudahan perkongsian tadi ni dapat memberi inspirasi dan panduan juga kepada kita untuk menghayati dan mengaplikasikan ilmu yang dibincangkan di dalam buku ini. Tak lupa juga dengan nilai-nilai murni yang ditonjolkan di dalam buku ini. Alhamdulillah, maka itu selesailah sesi telaah pada hari ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Selaku pihak penganjur, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada saudari Jasmine selaku panel siri telaah kita pada kali ini. Semoga terus istiqamahlah dalam menuntut ilmu selaku pelajar UiTM, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua viewers di luar sana. Jangan lupa tonton siri telaah yang akan datang, insyaAllah. So saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.